Okay. Ui, lama tak buat video. Oh, hari ni. Oi, apa ni? Jeb. Besar. Jangan berhenti. Jangan berhenti. So, mileage dekat meter ni ada 2,757. Mileage 2,757. Perjalanan selama saya pakai EV ni. Selama saya pakai ni, saya tak pernah tukar apa-apa lagi. Dah masuk dekat 10 bulan, 11 bulan, tak pernah tukar apa-apa lagi. Jimat tak jimat ya. So daripada kos penggunaan daripada bulan 4 sampai bulan 1 ke bulan 2 ni, penggunaan sebanyak 140 kW. So kalau tukar kepada RM dalam RM38 saja. RM38 tau. Lepas tu tak tukar apa-apa. Maknanya memang jimat lah. Kalau pakai motor biasa, kena tukar minyak hitam. Tu penggunaan minyak lagi tinggi lah kot. Tu beza dari situ. Okay, kita sambung guys. Masuk kerja dulu. Nak masuk kerja. 2763 jalan tu. So kos sejak saya ambil motor ni, kos dia dalam RM38 saja. Zero maintenance. Gila, dahsyat. Semua cas je. Ni sepatutnya brake pad saya dah tukar ni, tapi boleh pakai lagi brake pad ni. Cuma brake pad lah, akan datang saya akan tukar brake pad. Tu je lah. Yang lain okey lagi. Memang jimat lah. Motor ni memang safe lah. Modal cas je. Tayar dah ada bunga lagi. Lalu tak ada apa-apa yang tukar. So, untuk siapa yang nak ambil untuk apa, perjalanan yang dekat, sesuai lah. Kalau perjalanan jauh tak sesuai lah. Sebab dia tak boleh pergi jauh. Ui, panas. Wah, tunggu ada race.
tuan tukar controller dengan test tu kan. Tukar controller dengan apa, lupa lah. Laju lah tu, dah laju sangat buat apa kan. Buat pergi kerja je pun kan. Ok lah guys, apa-apa nanti saya buat video lagi. Itu saja. Bye.